Raja 4 menunjukkan sebuah rhombus OACB yang terterap dalam sektor AOB. So, rhombus dia punya jejari ialah A. Okey. Dia jadual luas sektor AOB ialah 18 alfa dalam sebutan A. Okey. So, di sini kita tahu bahawa area ialah 18. Area ialah 1/2 A square theta. So, 1/2 A square alpha sama dengan 18. Dia nak ungkapkan alpha dalam sebutan A. So, alpha ialah 36/A square. So, darab 2 bagi dengan A square. Okey. Perimeter. Okey. Dalam cm bagi kawasan berorek dalam sebutan A. So, di sini kita tahu bahawa S sama dengan A theta. So, arc AB sama dengan A darab dengan 36/A square. So, dia akan jadi 36/A. So, perimeter akan sama dengan A tambah 36/A, iaitu 2A tambah 36/A. Okey, inilah dia punya perimeter. So, kalau saya nak, saya boleh buat macam ni. Darab dengan A, darab dengan A. Dia punya perimeter ialah 2A square tambah 36/A pun boleh. Okey. Ini dua jawapan.